Aku lari ke hutan, kemudian bernyanyi kung. Aku lari ke pantai, kemudian teriak kung. Sepi, sepi apa sepinya? Mana ada sepi-sepi pergi hiking ni? Itu puisi si Rangga, ada apa dengan cinta? Legend zaman-zaman aku remaja dulu cerita tu. Tapi tak boleh lawan lah legend lagi air terjun 4 tingkat aka 4 step waterfall Gunung Kahan ni. Yang tahu je lah tahu. Katakanlah padaku warna pintumu itu. La 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 la. Pukul 8 lebih hari ni. Hari apa ni? Isnin ke Selasa? Dah lupa hari lah kalau dalam hutan. Kita bersiap-siap, day pack, bag tinggal, campsite kita tinggal. Kita nak shoot ke 4 step waterfall hari ni. Okay. Okay. Arman pun kita tinggal. Arman dia tak nak ikut. Izwan pun tu lah, aku punya hiking buddy. Aku sedih sikit nak tinggal dia ni sebenarnya. Kau yang suruh aku tinggal tu jaga barang kan? Mana ada ni? Ada, kan? Aku sanggup tinggal jaga barang. Kan? Aku ambil gambar lawan bagi. Ambil gambar bagi space ni kawan. Seorang. okey, Abang Zack dah buka jalan. Kau edit masuk. Jom. Let's go. Selamat bro. Atas. Bismillah. Kan, dulu kan. Doakan kita orang. Kawan-kawan boleh minta tolong lah, subscribe dan share channel aku ni pada kawan-kawan yang lain. Sungai. InsyaAllah. Kalau tengok sungai macam air dia rendah sikit daripada semalam lah. Bismillah. Sejujurnya aku rasa macam agak berat lah pagi ni nak pergi ke 4 step ni. Perasaan dia macam bercampur bau first time nak submit ke 4 step ni. Mungkin sebab tak ada hiking buddy aku yang ikut sekali, aka Sifu aku tu pun mungkin boleh jadi reason jugalah. Aku sedih sebenarnya bila dia tak ikut ni, tapi nak buat macam mana, ikutkan hati memang teringin sangat nak sampai ke 4 step ni. So jalannya lah, kita tawakal. Cerita pasal 4 step ni sebenarnya daripada awal lagi memang barisan guide ni ada pesan lah, pernah bagi tahu betulkan niat. Kalau nak naik 4 step ni memang kena betul-betul hati bersih, mulut kena jaga, jaga adab, semualah. Sebab kalau tak biasanya akan susah lah nak sampai ke 4 step tu. So kita ikutkan je lah, cuba kawal. Oh, sini laju dan dalam. Okay. Alhamdulillah. Perancangannya pada hari ni kita orang hanya day pack. Maksudnya tak bawa apa-apalah kecuali bag yang untuk sehari je. Sebab kita naik pagi, dijangka tengah hari sampai ke 4 step, makan tengah hari. Lepas tu sampai ke 4 step mungkin pukul 2 lebih kurang macam tu. Sampai ambil gambar, turun. So mungkin akan sampai balik ke campsite Oppo tu lebih kurang dalam pukul 4 atau 5 petang lah. So makanan pun kita orang bawa memang ngam-ngam je untuk makan tengah hari je. Air tak ada bawa sebab banyak sungai. Hari ni nasib baik tak bawa beg besar. Senang sikit lah nak melintasi kayu macam tadi. Kalau bawa beg besar, aduh.
Dalam 15 minit berjalan daripada campsite tadi, baru kita sampai ni dekat camp Pasir Panjang lah. Yang sepatutnya semalam kita plan nak shoot terus kat sini, camp kat sini, tapi tu tempat dia. Cuma kat sini agak bahaya sikit kalau tiba-tiba air naik, susah nak selamatkan diri lah. Okay, jom sekarang kita nak melintasi sungai lagi, kali kedua. Batu-batu sungai ni memang super duper licin lah. Memang nak kena berpegang berpaut lah. Kalau macam aku ada hiking stick ni, memang banyak membantu lah. Sepanjang perjalanan ni memang kebanyakannya kita orang lebih banyak diam daripada bercakap lah. So masing-masing buat hal sendiri, jalan, perhati sekeliling. Sebab tak tahulah, mungkin suasana dia, hutan dia kat sini sepi, cantik dan macam-macam lah. Korang kena experience sendirilah pergi ke 4 Step ni. Sempat lagi dia naik dah. Tak lupa juga, pacat dekat track ni pun memang masih meriah. Ni aku cut sikit video ni sebab aku tarik baju aku tu, tengok keliling kat pusat, kat pinggang. Oh banyak weh dia melekat lah. Seram aku tengok. Okay, inilah dia campsite Pasir Panjang yang aku tunjuk tadi jauh. Ni Pasir Panjang. Okay, campsite Pasir Panjang. Memang betul lah pilihan kita semalam, camp kat bawah. Betul ya? Betul. Okay, daripada campsite Pasir Panjang tadi, kita teruskan berjalan menyusuri sungai. Gambar. Oh, ni cantik. Ini cantik. Ini cantik. Pokok akar kayu. Oh, Allah. Ada. Pokok ara. So kita berhenti dulu kat sini, bergambar sekeping 2, buat kenangan sebelum kita terus. Settle bergambar kat pokok ara tadi, kita teruskan berjalan menuju ke 4 Step. Okay, ke 4 Step ni nak ke sini kena behave lah. Okay, itu pesan pada guide, sebab banyak yang sebelum-sebelum ni kalau yang tak behave tu tak dapat 4 Step. So kita nak jumpa 4 Step ni, insyaAllah Allah izinkan dan jumpalah. Mohon Allah mudahkan perjalanan kita. Okay, selepas menyusuri sungai tadi tepi, sekarang masa untuk kita cross masuk ke sana. Cross sungai ni memang kena berhati-hati lah. Kalau boleh pegang batu, pegang je. Kalau duduk, nak duduk je. Okay, sebab batu dia licin, arus dia kuat, dia berbahaya. Allahu Akbar. Arus dia kuat .
Okey, kat sini boleh nampak pertemuan anak sungai yang kecil mengalir bawah pergi sungai yang besar ni. Perbezaan air dia kat sini kuning sikit. Anak sungai yang turun ni jernih. Okey, dan macam perbezaan dua warna air. Okey, kalau dalam ayat Quran Allah cakap pertemuan dua laut, ini pertemuan dua sungai. Okey, beza air dia. Kita minum jap kat anak sungai ni. Wah, air dia jernih. Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok Tam cari ketam batu. Okey. Tam jadi ketam Tam jadi ketam. Nak bagi makan ikan. Sebab ikan-ikan kat sini favourite dia ketam batu ni lah. Okey, cari celah-celah batu, jumpa ketam, itulah makanan dia. Cari ketam dapat siput. Macam siput sedut. Ada banyak juga juga. Tapi nampak satu ni ada lagi. Tapi ni itulah ni ada lagi kecil lah tepi. Ada dua. Oh, ni ada lagi banyak siput tapi kecil-kecil. Jom. Jom sambung jalan. Jom. Ada kesan tapak ni. Kau tengok ni. Bapak besar ni kata induk dia. Berapa kali tapak kaki. Oh yo. Jom. Tapak kaki bilang kata okey, tapak kaki. Yep. Tapak kaki kucing. Kucing besar. Kau tahulah maksud aku besar tu. So memang banyak lah kat sini kesan-kesan tapak. Ini besar ni. Tapak kaki dia jelas. Jelas tu kau tengok tu. Ni dia punya tapak. Ni depan dia. Besar tapak sangat ni. 300 kilo ada ni. Oh, baru lagi ni. Baru ni. Ini baru. Ini baru. Ini baru. Ada anak sungai lagi. Oh, jernih. Itulah air dia. Ni air dia. Boleh direct terus minum sini sama juga. Kita tengok corner McGregor minum air. Sedap air dia. Buih-buih sampai air dia. Buih. Maksudnya air semalam naik sampai kat sini lah. Yang buih tu. Air semalam naik sebab hujan kan. So hari ni kalau tengokkan air ni dah rendah sikit lah. Jom sambung jalan. Kita sampai dekat sini, rehat dulu, water break. Bagi guide buat kerja dia, menelaah persekitaran. Time ni sebenarnya guide kita Tam ni macam dah perasan air dah naik sikit. Tapi kita terus je lah dulu jalan, tengok apa berlaku kat atas nanti. Masuk lagi redah hutan sikit. Anak sungai lagi. Ada kolam tu cantik. Asam gelugur sini. Asam. Ada pokok. Ya, rasa ya. Apa dia? Rasa dia kan. Mantap. Ya.
Banyak ni. Ni lah semua ni. Makan sikit. Okay ni asam gelogo. Nak try juga ah. Rasa dia macam mana asam gelogo hutan ni. Pure dia, ni biji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak jatuh pula sikit. Masam. Tapi unik lah rasa dia. Sedap. Okay, 3 bite cukup lah. Besar kayu ni jatuh. Bergaya ni nak naik ni. Ini sofa grade A. Sofa grade A ni kalau jumpa on track. Boleh baring siap. Okay, buat tanda. Jom. Sedaplah asam dia. Jalan. Wah. Dia macam jeruk sikit kan rasa dia kan. Energi tu. Api binatang buka. Maknanya boleh makan lah tu. Kemungkinan. Tu biji dia lah. Tak tahu dia makan. Tak tahu dia makan apa. Dia makan biji dia ke ataupun dia makan buah. Buah dia. Tak pasti. Macam kiwi. Tapi binatang makan. Binatang macam makan. dia ambil biji je. Kan? Maksudnya kalau binatang makan kita boleh makan lah. Kita boleh makan. Oh. Okay. So tak pasti kita tinggalkan, itulah dia. Nampak cantik scenery sini. Banyak hijau-hijau. Okay, pokok nampak sebatang-sebatang. Nice. Jumpa tapak lagi. Macam dia tak? Tahu lah macam ada abang long ke ataupun Ya. ni boleh nampak. Okey, depan ni lagi jelas. Tengok tu. Tengok. Lemak lagi besar daripada tangan aku. Dia sebelah ni Ni dia naik ni. Ni dia punya tapak, dia punya jari. Memang hutan dia lah tempat dia. Kita sampai di batu kapal. Okey. Nampak batu besar, bentuk macam kapal. Tu dipanggil batu kapal. Tahun lepas saya tidur kat sini. Tahun lepas pukul 12 malam. Ni kita orang panggil batu kapal. Sebab batu dia besar macam kapal. Besar. Kat sini ni. Besar. Tempat ni boleh jadikan emergency campsite. Okey, macam guide tahun lepas dia bawa satu grup tidur dekat bawah. Malam-malam ada cuaca tak elok, semua berlari pergi sini, tidur sini. Aku tidur situ weh. Tujuh. Ni kat batu. Celah tu. Celah batu. Sini celah. Sinilah. Sini. Hanya begini je. Laluan dia memang batu-batu macam ni dengan licin dan curam lagi. Banyak kena pakai tali dan pegang batu dengan akar lah nak turun naik sini. Memang banyak kali lah dah berjalan macam katak pun ada, merangkak, memanjat.
itulah gaya. Laluan dekat sini memang banyak berbatu ni. Kita dah nak sampai ke tempat yang aku boleh kata halangan yang kedua berbahaya lah. Okay, sebelum nak naik ke post step ni, nanti korang tengok lah. Laluan yang kita nak lalu ni memang kena melalui macam lurah antara batu besar. Okay. Itulah tempat yang aku cakap tadi, yang kedua berbahaya. Sebab biasanya tempat tu tak ada air pun, so kita akan naik ikut situ. Tapi sekarang ni tempat tu pun dah jadi laluan air dah, sebab air dah melempah, air penuh. Nampak? Mana nampak buih-buih ni, maknanya air dah naik sampai sini lah baru ni. Mungkin malam tadi. Tengok buih tu. Okay, sampai kawasan ni air ni laju. Okay. Balik nanti. Ikut kata guide, dia kata pun hari ni first time air laju macam ni lah. Sebab laluan kita nak masuk kena rentas air terjun tu, lepas tu naik ikut ada tali tu, menyusul sampai atas. Ni laluan kita. Sepatutnya kecil lagi, tapi ni laju ni. Jadi kita rehat dulu dekat sini, berbincang apa yang nak buat lah seterusnya. Sama ada nak teruskan ke, nak patah balik ke macam mana, atau tunggu air mungkin surut sekejap. Sementara kita tunggu, minta air ni surut lah nanti sikit, kecil. Dan sementara tu kita rest dulu, makan tengah hari kat sini lah. Okay. Roket dah bocor. Dia datang daripada dalam ni jadi keluar. Dia kenyang keluar sendiri. Okay, makanan kita pack nasi goreng Cina ni. Okay, dengan ration. Kalau nampak tu ration tengah panaskan lagi tu. Ni lauk kari ayam, kari daging, sorry. Sambil kita orang makan tadi, lepas makan sebenarnya tunggu air kecil, Abang Zack naik. Dia betulkan tali dulu lah untuk kita naik ke atas nanti. So maknanya kita boleh masuk ikut sana, tak perlu nak cross air ni. Okay, kita tunggu dia settle dulu sekejap. InsyaAllah Allah mudahkan. Okay. So alternatif dia, kita akan lalu dekat sana dan tali tu akan turun sini. Okay, Tam guide kita cuba buka jalan lah untuk lalu situ. Bahaya, tapi itulah, kena hati-hati lah, tawakal. Bila Tam dah betulkan tali dekat sebelah sana tu, rasa-rasanya tak selamat ikut sana. So memang kena ikut bawah ni juga, batu ni juga. So kita orang kena naik jugalah sorang-sorang. Sebenarnya bila first time Tam nampak air laju macam ni, dia memang dah kata tak boleh naik. Sebelum ni pun kalau ada air macam ni, memang dia akan bawa je grup ni patah balik. Tapi tak tahulah kali ni, tadi dia bawa bincang. Bila tanya kita orang semua, masing-masing degil nak juga pergi. So layan lah, dia pun boleh kata on juga. Okay, kita pergi. So naik batu ni, dekat curah, celah-celah batu ni, tempat laluan air memang gila lah. Tapi ini second gila lah.
Kau tengok nanti kenapa aku kata second gila. Sebab dekat atas nanti ada satu lagi halangan yang bagi aku tu paling mencabar lah. Tapi apa pun kita kena lepaskan laluan ni dulu seorang-seorang. Dah macam Spiderman dah aku rasa. Memang merangkak, pegang batu sana sini. Kau tengok kamera aku pun tak tempat nak mendongak dah. Memang curam tempat ni. Batu licin Ni. Allah je lah. Memang kita berserah time ni. Tawakal. Takat ni paling lama dekat sini lah. Sebab tadi mula-mula kita tunggu dulu dalam sejam macam tu sambil makan tengah hari. Makanan pun dah habis tadi. Sebab kita orang bawa makan tengah hari satu set je. Tunggu-tunggu, air tak slow-slow. So kita naik juga. Naik ni seorang-seorang. Memang makan masa lah dekat sini lama. Sebelum semua tempat dapat naik atas. Alhamdulillah. Lepas dekat daripada tempat air ni memang lega lah rasa. Seram gila rasa tadi lalu. Tapi kita mesti mengharap lah semua lepas sampai ke atas ni dengan selamat. Bayangkan dari bawah tadi ni atas. Satu je harap balik nanti air makin kecil lah. Mungkin senang. Lepas halangan laluan tempat berair tadi tu, tak jauh daripada situ kita akan sampai di satu lagi halangan yang lagi gila lah. Kali ni last crossing sungai sebelum kita boleh trekking sampai ke Four-Step Waterfall. So tak jauh daripada tempat tadi tu, depan ni ada satu crossing. Memang ini je lah laluan dia. Memang kita nak pergi ke sebelah sana. Kenapa aku kata ini paling gila? Sebab sungai dia ni macam mana aku nak kata, dah macam mini air terjun lah. So tempat dia macam bertingkat-tingkat, bertangga sikit macam tu. So kalau tersilap langkah, habis. Tambah pula dengan boleh kata sekarang ni memang air laju. Ni pun satu lagi lah. Sebelum nak cross ni memang kita panggil semua orang dulu, bincang, betul-betul semua setuju, baru pergi. Kalau tak, patah balik. Sebab keadaan yang macam sama juga tadilah. Dia tak pernah lagi bawa orang melintas dengan keadaan macam ni. Kita kena cross ke sebelah sana So air laju. Hasil daripada perbincangan bersama tadi, sama jugalah, masing-masing degil. Masing-masing pun cakap alang-alang dah sampai kat sini, kita redah je. So risiko atas diri sendiri masing-masing lah. Okay, kita kena cuba melintas secepat yang boleh. Okay, apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Kita khawatir lah kalau time melintas ni sebelum sempat sampai sana, air bertambah laju dan lagi bahayalah situasi macam tu. Masa perbincangan yang pertama dan kedua tadi juga tu, adalah aku terdengar suara daripada seorang line up kita ni cakap
Alang-alang kalau dah lepas tempat susah nak pergi ni, kita stay lah lama sikit. Aku dengar pun dah seram je, tapi nak cakap tak berani lah. Tempat-tempat macam ni kalau kita nak cakap dengan bukan-bukan kan, untuk diam lah, benar dalam hati je dulu. Kita nak sampai dengan selamat je sekarang ni fikir. Dah lah dalam hati aku fikir kita dah tak ada stok makanan. Apa-apa berlaku, apa nak jadi kat atas ni. Saya tengah melintas lagi ke bawah. Okay, jom. Terus jalan. Dan daripada sini pun aku rasa korang pun boleh tahulah kenapa aku kata laluan ni yang paling gila setakat ni. Dah macam real life Spiderman dah masing-masing. Licin kat bawah. Alhamdulillah. Lepas je daripada sungai ni dapat melintas, lega rasa. Cuma tapi ada juga yang tak best lah, sebabnya daripada point ni nak sampai ke 4 step tu kita kena mengharungi lebih kurang dalam 600 meter elevation lagi. Tempat tak jauh pun, tapi memang straight mencanak dia punya tinggi tu, memacak. So disebabkan laluan yang memang memacak macam ni, so boleh kata banyak masa kamera aku ni memang tengok tanah je lah, tengok batu-batu. Sebab tak dapat nak mendongak, nak tengok atas je. Semua tali-tali yang ada dipasang dekat track ni pun memang dah berlumut semua dah. Tak selalu orang pegang tarik. So track pun licin, pokok kecil-kecil banyak tumbuh dekat track lah. Memang lost world lah rasa tempat ni. Bismillah. Okay.
Sini dah nampak ni kolam. Sana tu waterfall semua tu. Tapi ni bukan 4 step lagi. Tengok tu berapa tinggi tu. Belum 4 step lagi. Cuaca hujan. Kita dapat situ pun cukup dah. Cukup kan? Dah cukup lah. Ada dah. Tadi ingat 4 step weh dekat ni. Hai jauh lagi. Tarik. 300 lagi. 300 je. 300 bukan distance, 825. elevation. 825. Oh yang kita naik setingkat tadi 25 terus lah. Dah semakin hampir. Ambil. Aduh. Sudah. Itu 4 step. Okay. Kalau perasan nampak tu putih tu. Oh itulah dia. Air terjun 4 step yang kita nak tuju. Jom. Allahu Akbar. Dari sini dah boleh nampak dah. Kita tengok tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Itulah yang kita kejar beberapa hari ni. Okay. Kuasa Allah. Aku banyak skip footage video dekat naik mencanak ni sebab korang boleh dapat bayangkan lah. Macam tu lah keadaan dia. Naik batu-batu, akar-akar pokok yang memang boleh kata all the way mencanak lah. Pacak dia memang tak habis-habis. Lepas pacak, pacak. Lepas pacak, pacak lagi. Macam tu lah sampai ke sudah. Sebenarnya kita orang semua dah lepas tangga pertama tadi untuk sampai ke 4 step ni. So kita sedang tuju ke tangga kedua pula sebelum sampai ke 4 step lah. Difahamkan mungkin ada 3 tangga kot sebelum sampai ke kolam bawah 4 step tu. Kita cubalah capai sampai mana yang boleh paling dekat dengan 4 step. Sebab kalau tengok keadaan cuaca dengan keadaan air terjun dia macam agak sukar lah kalau kita nak sampai ke kolam 4 step tu. Oh, dah rasa dah embun dia daripada sini. Hembusan angin dia daripada waterfall ni. Dari sini memang dah terasa aura dia lah 4 step ni lain macam. Dari jauh lagi kita dah terasa dia punya tempias air ni. Subhanallah. Nanti yang ke Lepas sini ya saya ni. Bang, Dania. Terima kasih Tam. Sama. Tak ada kau Tam, tak sampai Tam. Bang. Oh, itu pool dia bang. Pool dia bawah tu. Tu kau tengok tu. Inilah 4 step
waterfall. Air terjun 4 tingkat yang kita cari-cari selama beberapa hari ni. Alhamdulillah. Thank you. Dengan izin Allah sampai juga kita. Mari sini, Bang. Ya, alhamdulillah. Okay. Kita tengok muka seorang-seorang sampai sini. Habis. Baik, goyang. Ryan, Qayyum, Ujuk, Dinesh, Aish. Nak pergi depan. Hitam kat kita. Boleh nak bergambar boleh atas tu sekejap je. 5 minit kan. Tapi dah belakang tu. Kita pergi bergambar balik. Mail. Alhamdulillah. Akhirnya 10 orang kami ni sampai juga ke 4 step waterfall ni lah. Memang aku rasa emosi gila lah dengan kesusahan, apa sukarnya perjalanan beberapa hari ni nak sampai ke sini. Banyak dugaan dia. Memang terasa lah dalam hati ni. Muka-muka kepuasan. Nampak 4 step tu 4 step. 4 step. Dia tak nampak sangat 4 step ni sebab air laju. So kalau air tu slow, dia akan nampak lah 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga sampai kat bawah. Okay. Tapi sebab air laju, dia terus je nampak 1. Okay. Okay. Lepas daripada view point tadi situ, kita nak cuba naik atas lagi sikit tengok boleh ke tak. Okay. Nak tengok boleh tak sampai ke atas tu kat kolam dia. Ambil gambar je. Ha? Atas ni. Dia sampai sini je. Okay. Pergi, Bin. Ha? Sampai atas ni ya. Sampai atas ni cukup. Okay. Atas ni, sini. Abang tu cukup. Mail tak naik. Atas tu je. Baik. Lepas tu turun balik. Ambil gambar turun balik. Guide pun tak berani nak bagi kita orang naik lagi sampai atas, sebab bahaya lah. Tengok pada keadaan air terjun tu, macam tu air dia. Daripada jauh pun dah terasa kuat angin dia macam mana. So memang tak ada rezeki nak sampai ke kolam 4 step tu lah. Kita dapat bergambar daripada jauh sini je. Jauh pun tak berapa jauh lah. Kira okey lah, puas hati lah dapat sampai. Oh. Kena pakai DJI lah kalau nak ambil. Alhamdulillah. Okay. Daripada sini rasa air dia, embun dia. Oh, tak nak buka mata pun susah. Okay, ni lagi close up lah. View lebih dekat dengan 4 step. Okay, boleh nampak ni 4 step belakang kita ni. So daripada sini ambil gambar memang blur sebabnya air daripada air terjun tu, kabus-kabus dia semua datang. So ini je yang dapat. Okey. Alhamdulillah dapat sampai sini. Kena ingat selalu saya pesan. Okey, kita sampai sini bukan sebab kita padu. Okey, sebab Allah bagi kita datang. Okey, rezeki kita dapat naik atas ni. Alhamdulillah. Sampai ke atas ni memang kita orang tak lepaskan peluang lah untuk bergambar. Posing dulu, ambil gambar selama mana yang boleh, puas-puas sebelum kita orang turun balik ke campsite, Camp Oppo perancangannya. Okay, so inilah gambar, antara gambar-gambar yang kita orang dapat ke atas ni. Syukur Alhamdulillah. Buat kenang-kenangan sampai seumur hidup rasanya. Tak tahulah lepas ni dapat datang lagi ke tak, tapi cukuplah Alhamdulillah. Settle ambil gambar semua. Cukup dah ni, Alhamdulillah. Masa Allah dah bagi sampai sini pun dah cukup lah. Okay, masa untuk kita turun semula jalan yang tadi kita naik lah.
Alhamdulillah rezeki dapat sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ingatkan panas sampai ke petang. Rupa-rupanya hujan lebat di tengah hari. Sampai je dekat bawah tempat nak crossing sungai tu, inilah jadi dia. Itu kan dia boleh juga. So ini apa yang kita takuti tadi lah. Air lagi laju. So sekarang dah berlaku. Kita akan tengok dulu macam mana. Sebab kita nak kena cross ke sebelah sana. Nak tahu air makin naik ke makin turun, letak batu. Dia letak batu dekat mana air berada sekarang tu. Kita tengok sama ada nanti batu tu akan tenggelam ataupun akan lebih banyak ke atas. Sebabkan air sungai tinggi, so kena sidai kat sini lah. Tambah lagi hujan, masing-masing cari pot nak berteduh. Itulah tadi ada yang kata nak stay lama kat sini kan. Kan mendapat. Rasa dah sejam lebih dah ni. Kita kena sidai kat sini, tak boleh nak cross lagi sungai. Sebab sungai tu laju lagi, masih tinggi lagi. Masing-masing dah tersejukkan. Hampir 2 jam menunggu. Nampaknya tak ada tanda positif. Kalau tengok air kat sini pun dah ada air. Tadi tak ada. Air sana pun dah lagi laju, lagi banyak, lagi tinggi. So kita orang decide nak buat tempat perlindungan dekat sini lah sementara. Semua dah menggigil lah sejuk kat atas. Okay, so bermulalah operasi untuk buat shelter sementara. Tak tahu sampai bila air tu akan laju banyak. So kita standby untuk apa-apa kemungkinan lah. Dalam masa tengah nak buat shelter, tiba-tiba air lebih banyak. Tengok tu. Dan kat sini pun air sampai. Ditakuti akan ada kepala air yang teruk lah. Okay, so masing-masing kena naik. So masing-masing kena naik daripada bawah, kena naik atas. Sebab dia kata tadi air daripada sini dah ada, takut dia akan jadi sungai kat sini. So sekarang kita bergotong royong untuk menyediakan shelter. Kemungkinan akan bermalam kat sini lah. Emergency. Ni betul-betul emergency campsite. Tak ada apa-apa. Fly tak bawa, ground tak bawa, makanan pun dah habis. Cek tadi ada 2 bungkus Maggi je yang tinggal. Itu pun ada yang nasib baik lah, dia bawa lebih. Standby. Ok, jom kita masuk shelter. Dah lewat petang ni, memang kena standby buat api lah, unggun api. Kalau tak, sekejung sejuk malam ni semua ni. Dengan korang tengok lah tempat yang kecil macam ni, space macam ni, kita orang 10 orang merempat. Memang tak ada tempat nak landing lah, berbatu-batu tempat ni. Memang benda yang jadi ni tak pernah terfikir akan berlaku lah sepanjang perjalanan ni. Inilah gayanya shelter kita, buat fire camp. Okay, tempat bawah yang berair tu lah tempat tadi first tapak kita nak set up camp, tapi tak jadi. Kita pindah ke atas ni. Okay, so targetnya sampai malam ni akan air penuh. Mungkin esok pagi je kot. Malam berpuasa lah kita kat dalam ni semua. Okay, first time rasa pengalaman je ni. Bukan betul-betul survivor. Bukan camping-camping biasa ni. Camping siapa kan? Koyak. Bobo siapa? Itulah. Survivor ke? Yes, api semangat. Api membawa semangat. Moga panas dah kita cukup haba malam. Okay, campfire dah start, dah siap. So malam ni kita kena sidai dekat shelter ni sementara. Camp survivor. Camp survivor. So plannya kita akan tengok esok pagi. Okay, baru kita shoot pergi ke camp bawah. Makin abak ni. Oh.
Pengalaman ni, pengalaman. Stranded dekat dekat four step. Atap nipah ni, bukan nipah lah, benda dah sama lah ni. Kabung. Okay, sesi salai stokin. Bagi stokin panas kering. Stokin ajaib. Stokin ajaib. So malam ni memang kita sidai kat sini lah. Plannya esok pagi baru kita shoot turun ke campsite. Lepas tu packing terus ke Camp Teku. InsyaAllah lah, minta mudahkan. Okay. So malam ni pun kita makanan kena catu. Ada 2 bungkus Maggi je. 2 bungkus Maggi, masak, makan, share 10 orang. Merasalah inilah hidup dalam hutan. Dah tengah malam ni, berbekalkan 2 bungkus Maggi tadi, makan 10 orang. Memang masing-masing kelaparan lagi lah. Nak tak nak terpaksa on mode survivor, darurat time. Ada yang tak boleh tahan lapar, so terpaksa kita orang carilah makanan, sumber makanan yang boleh dibuat makan lah. Memang darurat lah time ni. Adalah dapat beberapa ekor, diorang masak dan diorang makan. Tapi aku tak boleh masuk lah. Lagipun aku rasa setakat nak tunggu sampai esok, boleh tahan lagi lah dengan air minum je. Kita tengok macam mana lah nanti. Macam ni lah keadaannya. Dah awal pagi ni aku tak boleh nak tidur. Tengoklah tempat tu semua sempit macam mana, masing-masing bersesak-sesak. Allahu Akbar. You are the reason